Hampir menuju kemuncak hari kedua Karnival Jom Heboh, pengunjung tidak melepaskan peluang mencuba pelbagai aktiviti menarik sepanjang hari ini. Untuk berkongsi kemudian itu, kita terus bersama rakan setugas Asrul Nizam Kadir dan Farah Nabila Wazir di tapak lokasi KJH di KL Base Sungai Besi. Silakan Asrul dan Farah. Ya, Syafiq dan Norsha, saya dari pagi tadi, dari Buletin Pagi, Buletin 1.30 dan sehingga kini di Buletin Utama masih lagi berada di Karnival Jom Heboh di KL Base Sungai Besi ini, dan pastinya memang sangat-sangat meriah dan memang cuaca pun sangat baik dan sangat mengizinkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton Buletin Utama malam ini. Kepada sesiapa yang belum lagi datang ke Karnival Jom Heboh ini, jangan lupa untuk datang ke sini dan kita akan kongsikan apa yang menarik sepanjang hari ini dan juga esok. Namun saya tidak keseorangan malam ni, saya juga ditemani dengan rakan tugas dan tetamu kita. Betul Asrul, dan betul kata Asrul, dari pagi tadi pengunjung tidak putus-putus datang membanjiri tapak Karnival Jom Heboh yang membuka tirainya pada bulan 6 ini selepas menutup tirai pada tahun lepas di Sabah. Selepas 6 bulan berehat, saya pasti ramai yang merindui Karnival terbesar keluarga negara ini. Bagi untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenainya, kami sebenarnya bersama pengarah eksekutif Perbankan Community bagi kumpulan Affinbank iaitu Muhammad Fairuz Muhammad Radi untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai Affinbank iaitu salah satu reruai yang terdapat di Karnival Jom Heboh kali ini. Apa khabar Encik Fairuz? Khabar baik, Alhamdulillah Farah. Alhamdulillah, baiklah. Encik Fairuz, hari ini pengunjung di Karnival Jom Heboh ini teruja. Saya sendiri teruja apabila terdapat orang kata penampilan khas dari biduan Nita Negara iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza sebagai Duta Affin untuk mempromosikan Affin Always X. Mungkin Encik Fairuz boleh ceritakan lebih lanjut apa kelebihan aplikasi Affin Always X ini? Ya. Alhamdulillah, pihak Affinbank amat berbangga Datuk Seri Siti Nurhaliza sudi menjadi Duta Affin bagi melancarkan aplikasi mobile banking Affinbank Affin Always X. Jadi Affin Always X ni lebih pantas, lebih mudah dan mempunyai banyak ciri-ciri yang baru. Antaranya reka bentuk yang ringkas, ciri keselamatan yang amat bagus dan tertinggi yang diperketatkan sekarang ini, dan juga mempunyai pelbagai kemudahan pembayaran seperti QRP. Jadi buat masa yang terdekat ni, tawaran eksklusif untuk mendapat voucher dan barangan percuma, sila membuka akaun Affinbank dan juga muat turun aplikasi Always X. Sila kunjungi reruai Affinbank di Kosong Jom Heboh. Okey, baik Cik Fairuz. Semestinya kalau kita tengok tadi bila Tok T datang je terus ramai orang berkerumun, dan sememangnya itu antara salah satu tarikan istimewa bukan saja di Affin dan juga di Karnival Jom Heboh ni. Dan apa lagi yang istimewa yang Affin bawakan di Karnival Jom Heboh ni Cik Fairuz? Ya, pada tahun ini ialah hari ulang tahun ke-50 Affinbank. Ya, jadi kami menawarkan kempen 50 tahun 50 hadiah. Dengan hadiah bernilai lebih daripada RM1 juta. Hadiah utama, anda bakal menjadi jutawan. Jadi anda berpeluang mendapat RM1 juta serta hadiah-hadiah lain yang menarik seperti emas bernilai RM100,000 dan RM50,000. Jadi rebuhlah peluang untuk sertai kempen 50 tahun 50 Affin, 50 hadiah. Dan seterusnya, kami juga menawarkan akaun jangka pelaburan berjangka, term investment Affin. Yang ini kadar keuntungan indikatif sebanyak 4.06% selama 6 bulan. Yang terbaik di pasaran sekarang ini. Jadi jangan lupa untuk juga turut serta untuk membuka akaun term investment Affin. Ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Fairuz. Itu dia. Anda tidak akan pulang dengan tangan kosong dari Karnival Jom Heboh ini. Mungkin anda akan pulang sebagai seorang jutawan. Betul. Baiklah, terima kasih Encik Fairuz. Dan pelbagai lagi aktiviti ataupun tarikan untuk acara Karnival Jom Heboh hari ini. Seperti apa, Karnival Jom Heboh ni ada juga hot air balloon, ada supercar, ada juga siang tadi kita ada glamping, dan pastinya setiap hari dan penuh lah daripada pukul 9 pagi sehinggalah ke tamat konsert Jom Heboh. Kita akan sediakan aktiviti-aktiviti menarik sepanjang Karnival Jom Heboh di KL Base Sungai Besi ini. Saya rasakan untuk itu saja laporan kita di Buletin Utama untuk malam ini, Farah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok.
Okey, dengan itu sekian saja dari kami di KL Base Sungai Besi Kuala Lumpur. Kita kembali bersama rakan ke tugas. studio.